Okay geng, kita naik pagi daripada Masjid Nabawi ke Masjid Quba. Ni driver kita. Penuh geng, penuh. So kalau orang dekat Madinah, macam mana kita nak dapat pahala sama dengan pergi umrah? Okay, simple je. Pagi sembahyang subuh kat Masjid Nabawi kan. Lepas sembahyang subuh balik hotel. Kalau ada rumah, balik rumah. Kemudian bersihkan diri, ambil wuduk. Tak batal pun ambil wuduk. Dan berjalan kaki ke Masjid Quba. Kalau tekan ke naik pagi aku tak sure. Okay, jalan kaki sampai Masjid Quba, solat sunat 2 rakaat. So pahala dia sama dengan kita buat umrah. Okay, dia macam tu lah. Okay, kenapa jadi macam tu? Sebab dulu zaman Rasulullah ada orang tak dapat pergi Mekah. Even Rasulullah sendiri nak buat 4 kali umrah. Okay, even 4 kali nak buat umrah, 3 kali tak dapat, sekali je dapat kan. Rasulullah sendiri. So kalau katakan orang lain lagi payah lah. So ni kedai-kedai. Jadi itu dah fadilah dia. So kalau tak nampak ada kat sini, hari-hari nak buat boleh. Lepas sembahyang subuh main Masjid Quba. Lepas sembahyang subuh main Masjid Quba. Buat macam tu. Ni kita naik pagi lah. Semua tempat-tempat perhabis duit ni. Malam lagi happening lah. Comel budak kecil tu. Kalau jalan kaki tak sure aku 3.5 km kot. Ni suasana dia. Bagi pakai elektrik kan. Bateri. Kita tengok berapa minit. Tadi daripada masjid parking tu lah. Parking tu tempat kita bayar. Ni bagi 10 rial dalam seminit. Tu ni aku sambung video dah 2 minit 20 saat. Kita ambil tu lah. Kita tengok berapa minit. Kalau jalan kaki mungkin setengah jam kot. Tak sure. Siapa yang berkemampuan, ada masa, lebih baik ikut sunnah lah. Kemudian lagi satu aku lupa. Okay, aku ulang balik. Okay, pagi sembahyang subuh ke Masjid Nabawi. Lepas sembahyang subuh balik hotel, bersihkan diri, ambil wuduk. Kena ambil wuduk, syarat dia. Lepas tu berjalan kaki. Kalau naik bagi-bagi lah, naik basikal lah kan. Okay, naik skuter lah. Pergi ke Masjid Quba, sembahyang 2 rakaat sunat. Bila sembahyang sunat 2 rakaat, memang insyaAllah anda dapat pahala sama dengan satu umrah. Kemudian cepu emas dia, Rasulullah banyak buat hari Sabtu geng. Kita nak pergi hari lain boleh je. Hari Sabtu hang ikut sunat. Itulah. Macam bahasa kita no, bahasa kita lah. Sini kalau melontar bahaya ni, penuh bagi dengan barang kita. So ni kami naik siang. Barang nak ambil pahala umrah tu kan. Malam, petang tak sure lah macam mana. Cuaca sejuk kan. Pagi ni kalau ikut Arab dah kat 10 pagi. Dalam lebih kurang kat 10 pagi ni dia punya cuaca lah 21. Malam kemarin lagi sejuk. Ni aku pakai t-shirt dah pagi. Sila bulan kawasan ni pun hotel dia pun murah-murah apa. So siapa yang tengok full video ni boleh tengok lah. So boleh estimate nanti berapa masa yang dia ambil untuk sampai Masjid Quba. Kalau view ni lah dengan orang dia, aku syok Madinah Maka bukan kata tak okey, dia crowded. Kemudian depa kasar sikit. Madinah best, lembut. Macam katalah bandar yang aman. Kemudian sedikit cerita, Dajjal ni
ataupun Dajjal, dia tak boleh masuk dua tempat. Dia akan pusing satu dunia dalam beberapa hari, puluh hari aku lupa. Kemudian dia tak boleh masuk Makkah dengan Madinah. So kalau ada anak isteri kita boleh berpindah, migrate, nak lari ataupun nak duduk. Tempat paling selamat adalah Makkah dengan Madinah. Okey, memang dia tak akan masuk, dia tak boleh masuk. InsyaAllah ada rezeki aku nak pindah main duduk sini ya. Madinah pilihan nombor 1, Makkah pilihan nombor 2. Baik, cah. So dia bawa slow lah, dia bawa tetap 15. Dah 5 minit lebih. Oh, ni TMB apa ni? Baju lebih kurang biru orang hitam sama. Tu. Oh, kebun kurma. Sekali tengok hang kata kelapa sawit je, tapi daun dia lain, batang dia lain. Mana mutawif kita ni tak dengar suara pun. Saya ada cakap sorang-sorang. Dia mai tak mai? Baik anak-anak sekalian, kita nak sampai ke Odiang dah. Oh, kucing. Rupanya hang jalan kaki kalau senang lah, jalan straight lah. Kita cari Siti Aisyah, ada tak? Ni mamak orang kan. Bangunan mereka tak ada berseni-seni sangat. Semua jenis 4 segi macam ni lah. Mekah pun lebih kurang lah. Nak lawa hotel sikit. Oh, ikut jarak daripada sini 0.8 kilo je. Aku tak perasan tadi berapa. Setakat ni memang dia tetapkan kelajuan lah. Dia bawa 15 lah, okey lah. Boleh enjoy view lah. Itu dah, masjid kita nampak dah. Tak ada. Kalau takat ni aku boleh zoom. Tu. Kalau tak silap aku yang depan ni kan. Pasang ni, body dia macam alert, stainless steel. Tu, bateri dah. Siapa Ustaz? Ni masjid lain. Tak sure masjid apa. Masjid apa bang? Abang? Masjid apa? Oh. Oh, yang ni kereta tak boleh masuk ni macam Amerika punya. Boleh one way hang two way ni Dubai tayar hang. Okey, ni jalan raya dah geng. Depa di sini kereta Jepun yang aku nampak. Kereta Amerika, kereta Amerika ada Ford apa semua. Kemudian kereta Jerman, BM, Merc apa semua payah nak tengok. Supercar payah nak tengok. Banyak kereta Jepun lah. Yang program Land Cruiser, Highland, Sepah. Kemudian Proton lah. Proton kita gilian, mereka pakai gili original. Bas mereka kebanyakan lah macam tu. Bas mereka kebanyakan bas daripada China. Okay. Kereta Korea pun banyak juga. Tapi kebanyakan mereka masih pakai petrol dengan diesel. Kita Malaysia aku tak tahu siapa duk kalut dengan elektrik. Adakah ini Aisyah? Bukan. Okay, kita nak sampai dah rombongan Cik Kia.
Rombongan Cik Kiah ke Danok? Mana ada, depan tu kubur. Oh, daripada berniaga tapi ni. Tak berapa nak happening. Mungkin panas kot. Panas apa 21 darjah lah. Ni semua geng-geng bagus lah daripada jalan kaki. Kalau ikut sunnah pi memang jalan kaki. Patah balik aku tak sure geng. Hampa check lah, hampa check lepas tu hampa komen. Ada ke orang yang tengok ni? Dia rumah macam tu lah. Relax lah. Nantu. Nak tahu pokok kurma senang lah. Rupa dia macam kelapa sawit, tapi tandan dia, buah dia macam pokok pinang. Orang kita tak tahu pokok pinang saja lah. Oh, kita dah nak sampai dah. Aku nak tengok kat mana dia berhenti. Mungkin dia berhenti kat depan ni kot. Ni, puak-puak berhenti kot. Betul jalan kaki ya. Oi, nampak dah tempat melontar The Coffee Castle. Depa sini hang shopping sakan depa panggil melontar, aku pun tak faham. Yoho. Sana. Oh, tak sini dia kena bagi tiket. Dia ni sewa ke apa? Ceti. Inilah masjidnya. Aku first time main weh. Kalau tak hampa main banyak kali aku tak sure lah macam mana. Oh, situ dekat lagi, rancak. Tu, belakang tu, kalau tak salah aku, inilah Masjid Uhud. Saiz Masjid Uhud ni macam mana? Dia 6 km panjang, 3 km lebar. Di Madinah, di Mekah. Lambat sembahyang mayat. Okey, di masjid tiap waktu ada lah. Sama dengan satu kirat tu Saiz Bukit Uhud. Kemudian kalau katakan hang tolong pimpin pula mayat jenazah ke tanah perubatan, dapat lagi satu kirat. Maksud 2 kirat dah. Okey, pasukan kami dah sampai dah. Yalah. Apa yang yalah aku pun tak tahu. Okey, masa dia lebih kurang 12 minit dah sampai. Dia set 15 km sejam lah. Memang tak laju tak slow dah. Okey, inilah masjidnya. Goodbye geng.